Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Bertemu lagi saya Zaza. Kali ini Zaza berada di sini, iaitu di kafe cerita kita. Jom ikut Zaza sebab husband Zaza yang ajak Zaza untuk datang ke sini. Okey. Siap ada apa-apa tanda di sini. Jom kita tanya dengan pemilik kafe cerita kita ni, apa yang menarik kat sini, apa yang boleh diperkenalkan kepada anda untuk merasa makanan yang ada di sini. Jom ikut kita Zaza. Selain ada papan tanda yang menarik, mereka juga ada kata-kata ayat yang juga menarik, iaitu dari rasa kita bercerita. Dan ayat kat sini pula tertulisnya, dia kata hargai setiap detik bersama kerana nanti yang tinggal hanya cerita kita. Ni hasil Zaza. Dah menanti menu. Dia dekat sini memang special sebab papan tanda dia sendiri pun seperti papan tanda yang berada di jalan raya. Dia kata pesanan bayar di sini, ambil pesanan makanan pun di sini. Okey, jom kita tanya dengan owner kafe ini, apa yang menarik dan apa yang hendak disarankan kepada anda semua. Assalamualaikum. Salam. Nak tanya, apa yang menarik kat sini? Buka pukul berapa? Cuti hari apa? Okey, kita kat sini buka hari Sabtu sampai Khamis jam 1 tengah hari hingga 11 malam lah. Jumaat cuti ke? Jumaat cuti. Oh, okey. Kita Jumaat cuti sebab tengah masak. Kita lelaki kan. Menu yang special kat sini kita ada shell out. Kita ada 3 jenis shell out lah. Tu shell spicy, creamy buttermilk dengan spicy creamy tom yum. Lepas tu kita ada juga pasta, macam pasta spicy creamy tom yum. Lepas tu nasi goreng kita ada macam yang special tu nasi goreng ayam grill. Lepas tu air macam air blender apa semua tu lah. Dah lama ke kafe ni dibuka? Kafe ni kita mula start buka bulan 12 tahun lepas, 2020 lah. Tempatnya di mana? Untuk orang ramai datang. Tempat tu di Manjung Point, Perak. Manjung Point tu besar kan? Manjung Point. Alamatnya lebih kurang kat mana? Berhadapan dengan apa untuk orang datang? Okey, kita sebaris dengan Mi Pokok Cherry dengan Zara Kitchen lah, tepi Ayam Ori. Mungkin orang-orang luar pun nak datang kan? Kita kena bagi tahu lah. Dengan lebih lanjut, alamat dia. Alamat dia, kita dekat dengan hadapan dengan Farini. Betul. Farini Lubuk Tudung. MedWest Clinic. Okey. MedWest Clinic ramai yang tahu dekat lah. Lagi apa yang rasa nak diberitahu lah? Tentang harga ke, macam mana ke? Tentang harga, kita bermula daripada harga makanan RM8 lah, RM8 ke atas. Macam shell out kita bermula daripada RM36 lah. Okey. Nanti kita ada untuk shell out kita free nasi 2. Dapat percuma nasi. Dapat percuma nasi. Free betul. nasi. Okey, tak apa, kita cuba dulu, kita rasa dulu. Nanti kita tengok apa yang lagi ada menarik. Mungkin kita sendiri akan rasa benda itu menarik. Kan? Kita cuba benda itu menarik. Sebentar lagi makanan kita sampai dan kita akan ambil gambar dulu dan kita lihat. Okeylah, terima kasih. Okey, sama. Okeylah, sementara kami menanti makanan kami siap. Kita nak duduk dan melihat-lihat dulu kawasan kafe ni. Dan melihat lagi menu yang ada di sini. Macam ni. Kepada anda semua yang datang ke sini, bolehlah cuba melihat dan merasakan macam ada. Okeylah, sebentar lagi kita tunjukkan makanan yang ada di sini. Okeylah, kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share dan komen YouTube kami. Kita tahu selalu.